Dekat tangan saya ni adalah 250 gram emas. Jom saya kongsikan satu testimoni daripada penyimpan emas Public Gold. Save ini untuk rujukan yang akan datang. Encik K ni telah ambil satu keputusan keuangan penting dan bermakna untuk masa depan beliau dan keluarga, iaitu dengan mengalihkan simpanan RM200,000 kepada simpanan emas. Tahniah kepada Encik K, nilai emas tumpuan terbukti sentiasa meningkat dari tahun ke tahun dan amat sesuai untuk simpanan jangka masa panjang. Ditambah pula dengan dunia makin tak menentu, peperangan, ketegangan geopolitik, ekonomi yang naik turun. So, ramai mula sedar satu perkara. Yang pertama, duit kertas boleh susut nilainya, tetapi emas ni kekal bernilai. Kata Encik K lagi, saya mahu melindungi hasil titik peluh saya bertahun-tahun. Dengan apa tuan-puan? Dengan simpanan emas. Jadi emas ni bukanlah sekadar aset, ia adalah safe haven, tempat berlindung bila dunia keuangan jadi tak stabil. So ramailah pakar jangkakan harga emas merongkek lagi dengan keadaan geopolitik sekarang. Walaupun harga emas semakin mahal, kita masih boleh bermula serendah RM100 di akaun emas JAP Public Gold. Kepada anda yang belum bermula buat simpan emas, boleh report di pin video saya ataupun terus kontak saya untuk saya bantu anda alihkan simpanan kepada emas.